AV8 Gempita, simbol kekuatan baharu Tentera Darat Malaysia. Direka dan dibangunkan untuk menggantikan kenderaan tempur lama Sigmas dan Condor, AV8 adalah transformasi total dalam keupayaan mobiliti dan pertahanan medan tempur. Kenderaan ini dibina berasaskan chassis 8x8 dengan reka bentuk modular serta perlindungan tinggi. Struktur perisainya daripada gabungan keluli dan aluminium menjadikannya tahan lasak dalam pelbagai senario peperangan moden. AV8 dikendalikan oleh 3 kru iaitu komander, penembak dan pemandu serta mampu membawa sehingga 11 anggota infanteri. Akses ke dalam dilakukan melalui pintu belakang dengan penutup kecemasan di bahagian atas. Varian AV8 sangat pelbagai, menyesuaikan diri untuk pelbagai misi, antaranya IFV-25 kenderaan tempur infanteri, AFV-30 kenderaan anti kereta kebal, ambulans berperisai, kenderaan risikan isyarat, pemulihan serta varian dengan mortar 120mm dan peluru berpandu Z-Tech-3 Ingwe. IFV-25 dilengkapi turret FNSS Sharpshooter dengan meriam 25mm, manakala AFV-30 menggunakan turret Denel dengan meriam 30mm GI-30. Kedua-duanya dilengkapi mesin gun coaxial 7.62mm sebagai senjata sekunder. Varian LTC-30 pula mampu melancarkan peluru berpandu anti kereta kebal, menjadikan AV8 berupaya menangani ancaman armor berat. Dari segi perlindungan, AV8 mempunyai modul perisai tambahan di sisi dan bahagian hadapan memberikan ketahanan terhadap peluru sehingga tahap Stanak 4569 level 4. Reka bentuk badan berbentuk V pula melindungi kru daripada ancaman periuk api dan bahan letupan buatan sendiri. Untuk meningkatkan kelangsungan hidup di medan, AV8 turut dilengkapi sistem perlindungan nuklear, biologi dan kimia serta pelancar bom asap automatik bagi perlindungan tambahan. Situational awareness turut diberi keutamaan. Kamera thermal, optikal dan periskop memberikan penglihatan sekeliling, manakala komputer balistik dan sistem GPS memastikan ketepatan sasaran dan pergerakan. Enjin diesel turbo Deutz 523 kuasa kuda membolehkan AV8 mencapai kelajuan sehingga 100 km sejam dengan jarak operasi 700 km. AV8 juga mampu bergerak di air dengan kelajuan 6 km sejam menggunakan pendorong khas. Chassis 8x8 dengan sistem steering semua roda, tayar run flat dan sistem inflasi tayar pusat menjadikan AV8 mampu bergerak di pelbagai bentuk muka bumi dengan kestabilan maksimum. Kenderaan ini adalah hasil usaha bersama syarikat tempatan dan antarabangsa. Thales dan Safura Thales Electronics memainkan peranan penting dalam membekalkan sistem komunikasi, kawalan dan penderia canggih dalam setiap unit AV8. AV8 Gempita bukan sekadar kenderaan tempur, ia adalah bukti kemampuan industri pertahanan tempatan dan menjadi tulang belakang dalam mempertahankan kedaulatan negara.